Arri. Janganlah gitu. Relax sebab ibu-ibu nak betulkan makhraj. Arri. Jangan kunyah. Arri. Jangan kunyah. Dagu ni habaq kat dia duk diam. Jangan tulis O. Laman mama. Jangan tulis arro. Oh, no. Dia arra. Buka rahang. Dan arra. Contoh kita baca ayat arra'ahu istaghna. Tak kata arra'a. Latihan tu kena buat selalu. Ir, ur. Ir, ur. Hujung lidah tu dia tak berubah tempat tau. Untuk makhrajul ra' dia tak ada tau. Kalau kata huruf ra' tu tebal, dia pi cunggik kot no. Kalau kata huruf ra' tu nipis, dia pi cunggik kot ni pula. Tak ada. Tempat dia sama saja. Yang beza dia apa? Pandai. Siapa yang jawab tu? Pangkal lidah. Siapa yang jawab laju sangat tu? Pangkal lidah kita tu. Tak pandai eja Ustazah Ra. Okey, yang penting O tu buang, tulis R-A-A. Ra. Buka rahang. Ra. Dia lain tak? Ra. Lain. Ra. Lain. Ra. Lain. Dia bila buka rahang dan kita rasa ketebalan. Sebab tu kategori huruf Ra di kalangan huruf-huruf yang tebal. Apa makna tebal dalam bahasa Arab? Mufakhamah. Ada orang sebut balik pula dah. Mukhaffamah. Mufakhamah. Apa makna tafkhim? Dari segi bahasa gemuk. Tafkhim dari segi bahasa ialah gemuk. Bila cerita wastilahan, bila cerita dari segi istilah, apa makna tafkhim? Simanun ya'tari as-saut bisadah. Kita dengar suara ra' tu bunyi tebal dalam mulut kita. Sebab tu bila kita baca, bunyi dia ra' itu tebal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk daripada Bismillah kan? Yang ni ibu-ibu memang kena kontrol betul-betul. Ha kasrah bunyi dia. Hi. Bukan ni ya. Hi. Kena keluarkan betul-betul suara tu. Jadi bila kita sebut hi, nampak bahagian kawasan gigi bawah kita ni. Hi. Nak sebut huruf ra' pula daripada makhraj ha tu kat sini. Kita kata dia bahagian kat mana ni? Bahagian mana? Halikum. Halkum. Halkum tu makanan tu bahasa Turki tu. Aqsal halq. Bahagian mana? Rahang yang paling rahang pula. Kerongkong yang paling bawah sekali. Saya nak pergi check kerongkong seorang-seorang. Kasrah hi. Nak masuk ra' tu. Okey, tengok mulut check. Siapa yang ada tengok follow dekat TikTok ni akan nampak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik lidah saya ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh zoom lagi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak lidah tu gerak. Mulut jangan duk bergerak. Jangan duk muncung, jangan duk. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai baca gitu. Yang tu yang dikatakan kunyah tu. Ulama pesan jangan kunyah. Duk kunyah juga. Ya? Jangan kunyah. Sebab tu kena kontrol mulut. Kena tahu betul-betul makhrajul ra' ialah daripada kawasan, daripada anggota lidah. Ada kaitan dengan mulut tak?
Mulut hanya buka sahaja. Jadi bila kita baca huruf ra, dia terus tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini ya. Ar-ra, ar-ri, ar-ru. Mulut kena buka. Kakak lagi tak buka mulut, tak lulus. Sebab tu ibu-ibu, bengkel 3 jam tak cukup nah. Jangan expect bengkel 3 jam untuk kita baca Al-Fatihah 7 ayat. Basmalah pun belum betul. Jenuh lah lagu tu. Duk baca betul-betul tak ada orang tegur guni. Ingat, Imam Ibnu Al-Jazari duk sebut Imam. Cuba cari siapa Imam Ibnu Al-Jazari ni. Ni kenal Spiderman, Batman, Ultraman. Imam Ibnu Al-Jazari pun tak kenal. Ulama Quran tak kenal. Rugi tak? Rugilah. Allah sebut dah. Innal insana lafi khusr. Hakikat. Masuklah cek. Rugi. Jangan jadi orang yang rugi. Okey? Cari. Dia kata apa? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mempelajari ilmu tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Siapa yang tak perbaiki bacaan Al-Quran dia adalah berdosa. Bukan berdodoi, berdosa. Dosa. Jadi bukan perkara main-main lagi dah. Dah main sini tu, kita minta kat ihdinas siratal mustaqim. Duk minta dengan Allah bertahun dah. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu satu lagi saya nak sebut. Ustazah, saya nak baca macam Ustazah. Ustazah, saya nak pandai bahasa Arab macam Ustazah. Bila saya suruh, buatlah. Kalau tak usah mai. Kan? Kalau betul-betul nak macam saya, kena ikut apa yang saya buat. Man jadda wajada. Relax. Man jadda wajada. Siapa yang betul-betul, dia akan dapat. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Bagilah alasan melungguk-lungguk pun. Kan, dah tak mau tu buat cara tak mau. Bye-bye. Kalau mau, duduk dan dengar, ikut arahan. Okey? Ikut. Bila kata mulut, jangan gerak untuk huruf ra, jangan gerak untuk huruf ra. Kalau kata dagu, jangan duk angkat masa sebut huruf ra, jangan duk angkat sebut huruf ra tu. Sebab apa? Sebab dalam bab makhraj memang dia cerita dengan terperinci. Dia cerita dekat kita bermula daripada makhraj huruf qaf. Qaf di sini, tapi kita lama sebut qa. Kalau kita baca khalaqnakum, dia khalaqnakum. Ada gerak mulut tak? Tak ada. Dulu-dulu kita baca inna khalaqnakum. Tu yang kita baca dulu-dulu. Setelah kita mempelajari ilmu makhraj dan juga sifat, dapat tahu inna khalaqnakum khalaqnakum. Kum tu sahaja yang muncul sebab kaf tu bertanda dhammah. Tamam? Sekarang ikut lagi saya sebut bismillah, jangan duk cedok lagi mulut. Lena dah. Kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Saya nak bangkit lah. Tak puas hati. Kan? Pasal mulut tu dia tak mau bergerak duk. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu.